Tapi dia pun cepat koyok kat dia. Sebab dia terlalu kurang ajar. Dia pun tidak beradab dalam menegur. Untuk tarik fake see my face. Bersama lagi kita podcast tanpa studio. Podcast tanpa studio, tak tapi tak jaga. Okay, kita go on terus ke topik yang pertama. Ya, teruskan. Tentang tarik fake. Okay, nice one. Dia kata, ni ke akhlak seorang artis yang korang support. Korang ajar betul. Aku tegur pasal jangan tayang aurat orang rumah. Jangan goyang-goyang. Kau dah tua. Jangan rosakkan akhlak rumah. Tiba-tiba, libatkan mak aku dengan benda yang tak elok langsung. Percaya bila aku cakap pasal geng hiburan haram ni, mengejek pasal kubur. Astagfirullahaladzim. Macam mana ni? Tarik fake. Jujurnya aku tak follow sangat dia. Sebab aku tahu desas-desusnya pasal dia ni orang yang selalu mengambil kesempatan di atas cerita-cerita ke. Betul, setuju. Dan dia ni salah satu orang yang cepat koyok juga sebenarnya. Sebab dia ada blog member aku yang di sebalik tabir sekarang ini. So tak apa untuk itu. And untuk tarik pasal menegur, kita ambil balik sebagaimana kita as a Muslim, kalau kita nak menegur dia ada cara dia, ada orang kata tamak ninuh dia. Betul. Tamak ninuh dia ada. So tengok balik benda tu untuk tarik fake see my face. Itulah kalau kita tengok ni, dia kata artis ni ambil engagement murah tau. Betul. Untuk naik. Tapi dia pun buat benda sama sebenarnya. Kalau dia tak buat benda sama, apa dia nak post ke benda tu supaya viral dia? Aku rasa dia nak naik nama juga. Dia nak naik nama juga. Sama-sama nunggu ya kita ni. Betul. Jadi untuk yang itu aku rasa tidak banyak sangat nak upah pasal tarik ni, pasalnya dia dah ada nama. So kita tak perlu bagi nama banyak dia. Kita pun tak follow dia sangat. Kita tak follow dia sangat. Kita tak minat orang. Kita tak minat sangat. Oh gitu ya. Kita ambil pasal dia ni sebab dia terlalu kurang ajar. So kita nak mengajar dia balik. Dia tak ada adab. Tak ada adab. Dia nak beradab-adab tapi dia pun tidak beradab dalam Tidak menegur. beradab. Kalau kita tengok balik dalam dia menegur tu pun banyak dia hina ke. Betul. Itu pun kita kena jaga juga. Kita kena remind sama. Kita as a Muslim ni kita kena sama-sama remind sebenarnya. Tapi dia pun cepat koyok kat dia. Cepat sangat. Dia jah orang, dia kata orang koyok. Lepas tu orang reply, dia koyok. Dia koyok. Dah lah dia belok. Tak lagi mana Remo. Ingat demo pi. Okey, ni saja pasal tarik pik tu. Pedih ke tu? Pedih lah. In the black backdrop, podcast tanpa studio, tak tapi tak jaga. Kita orang yang react, kau yang